Hai, Assalamualaikum. Hari ini nak masak sayur eczema dan sambal ikan kerisi. Jom masuk dapur Kidal. Minyak. Ini ya, bawang putih dan bawang merah. Masak sampai layu ya. Ini sayur eczema sebab ada penyakit eczema kan, jadi makan apa yang boleh dimakan lah. Okey, orang-orang eczema ni dia tak boleh makan sebarangan, jadi saya akan masak sayur eczema untuk hari ini. Okey, ni dah garing, boleh masukkan sayur carrot dan juga batang kailan. Masak sampai layu ya, sampai batangnya dan carrot ni lembut. Okey kawan-kawan, sayur kita dah lembut, boleh masukkan air untuk kuah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk kuah ya. Okey kawan-kawan, ni dah mendidih. Kuah kita dah mendidih, kita boleh masukkan sos tiram. Saya pakai sos tiram mushroom sauce ya. Tapi ini vegan food ya. Untuk sayuran punya. Jenama Master Chef. Tuang agak-agak sajalah, sedikit saja. Sebab orang yang ada eczema dia tak boleh makan perasa banyak ya. Perasa kalau ikutkan tak boleh. Tapi yang ada jenama gluten free boleh ya. Ini perasa mushroom, perasa cendawan. Okey, kita masukkan ni pula ya, sos tiram gluten free ya. Ni ada tulis gluten free. Tak berapa nampak kan? Ni gluten free ya, jenama Master Chef. Dalam Shopee ada. Kepada sesiapa yang ada eczema boleh masuk, boleh beli kat situ ya, jenama Master Chef gluten free. Perasa yang gluten free boleh pakai ya. Kerana ni dah ada perasa, jadi saya tak ada tambah garam atau perasa-perasa lain lah. Okey, boleh juga masukkan sayur kailan. Okey, itu sahaja sayur eczema. Orang eczema ni tak boleh makan sebarangan, tapi tetap kena makan sayur sebab untuk cepatkan baik pulih kulit ya. Jadi ini sahaja, tak perlukan perasa lagi sebab dah ada perasa kepada sos tiram dan juga perasa tadi ya, perasa cendawan. Okey, tunggu layu dulu. Okey, ni dah mendidih, dah siap dihidangkan ya, boleh dihidangkan. Tapi alhamdulillah kawan-kawan, sayur eczema kita dah siap. Okey, ikan dah garing, angkat ikannya. Kita api. Okey kawan, kita boleh tumis bahan-bahan lain. Masukkan bawang merah yang telah dipotong kecil. Masukkan ibu sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ibu sambal rasa-rasa ya, cukup rasa masam, pedas, masin. Okey, kita tambah sikit lagi sebabnya ikan dia 2 ekor. Okey, masukkan bawang bulat yang potong bulat ya.
untuk sedikit air panas. Ini untuk kuah lah. Okay. Dalam ni dah ada rasa asam, pedas, manis ya. Jadi saya tak perlu tambah apa-apa lagi. Okay, masukkan ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kacau-kacaukan ya. Macam ni sahaja, simple saja. Ikan kerisi masak sambal. Dah, itu sahaja. Macam ni saja, simple ya. Alhamdulillah, dah siap ikan kerisi masak sambal. Ibu sambal ya. Ikan kerisi masak ibu sambal. Okay, bye di next video. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.